Kalau hidup kita nak senang, jangan galak berpangku tangan. Kalau hidup kita nak menang, memang cari rencana, jangan jadi urat belombo. Tak uji orang tua kita bioni, kalau jago tidur jangan. Oh, hari kala jam 7 lakiku kok belum jago dia tidur. Alang keleman dia tidur. Kau nak mandi aku kok baik. Air kau dingin ni kan, minat dia air apa nah lemak mandi kan ni. Kau dingin, kau rasa tak nguntak aku dingin nak berusak bayar ya aku. Kak, air kau dingin kak, badai panas kak. Antarnya di air. Oh, kakak itu apa menyimak-nyimak ya. Aku kok kedinginan. Kak, dingin kak, aku kok kedinginan. Oh, dah baik. Hidup ke radio ini kalau ada info dari mana? Aku dulu lah tak tahu di info apa-apa ya ni. Buat kamu yang jomblo yang tiba-tiba nak kawin, bersabaran karena harga emas itu naik di posisi 10 juta per sukunya. Nah, mana sih kiranya nak kawin ya? Ikan bunyi berita orang nak kawin. Emas dah orang baik ke? Emas ikan 10 juta. Allah, berita orang nak kawin ni kan ni? Ya Allah, bak mana nasib iko lah bujang tua, belum berbini masih kau mahal. Ya Allah, rasa nak kebuang kau lah kau. Dengar berita baik ke? Hoi, mamang penyiar, coba ganti berita lain. Aku ni pening dengarnya. Dengar berita masyarakat ni pening aku ni. Nah, baik iko berita tu mamang, walaupun belum terbeli. Pacak tak beli, kemakan lemak baik ke? Aduh, ipar. Tak pekuk rayu ni, yang ipar itu tak benar dia masak kena ayu itu. Sorang masa sarang tulan, nah kurang ajarnya nawas ya kau. Tak lagi aku nak balik ke rumah kami kau. Itu baik pecah kedinginan adikku kau. Malah tak kalau mandi, bebek dengan mandi kau ngapa tak nak mandi kena ayam kali pasti. Ayam, menurut ayam tulah tak nak mandi. Nah, ini kebimbing nah, selalu terjadinya terus. Tak tahu lama ni tertolak di tolak mandirian gitu. Nah, yuk, setelah pulang ngurus dia tu, aku tidak banyak kawin ngurus dia. Aku nak keluar dulu. Mana kau Dek? Aku nak berusak yuk. Nah, kak harus jaga juga kamu kak ya. Iya, aku ni nak ngopi, nak makan belum lah kau buat ni. Ya kak, aku bukan tak nak buat ke kamu, ya ada ayu mesti kau beras kau habis selalu. Sekarang selak air makan lah itu. Duh, ya apa Bi kamu kok kelam-kelam mendengar berita kan nih? Caknya aku dengar-dengar dari dalam tadi kamu ngomong kamu emas Bi. Kamu nak belikan aku emas? Baik kau jeleha ya. Emas kena harga 10 juta lebih nah. Kau tu bak mana nak beli kau untuk melamar kau ke nah. Anakku untuk melamar kau. Iya Bi Fatimah ya. Aku turut prihatin juga kau masih makin hari makin naik Ya kalau betina tuh galak dicicil dikit-dikit, baik itu nah. Aduh, aku nengukan ngomong ke betina lain. Ngomong ke anakku untuk kau iko, mas tuh kau jauh lah dicicil-cicil aja. Duh, gak jadi ngarah ke situ omongan kamu kok. Dan dokter Madan itu dia dua suku pastilah tenjuk dengan aku. Dan aku tak tahu kan nasib itu nak dengan siapa. Tuh, baik kok nasib tuh. Jadi aku tuh nak dengan kau tuh lah, ya. Berapa tahun-tahun nih kau kasihan dengan dia kan nih? Tapi tak ada aku pokoknya tak ada tulah. Kami lagi nunggu dokter Madan itu nah. Baik kau jeleha Aku tuh tadi nih tak ada nak cicil-cicil. Namun lah itu juga tuh apa 3 suku 4 suku ke masih tanjuk di kau ke.
Cuma bak mana kau? Enggak aku. Kenapa nak maksa-maksa terus dengan anak itu singonya? Cak tak naruh betina lain di dunia iko. Ya tumben tak tahu dia jarok sari kok kemana dianya? Dik, kamu tak ada terlihat bakku, Dik. Bakku tak balik-balik 3 malam 2 malam. Tak tahu iko. Bisa apa nama bakmu tuh duk? Nama bakku tuh Jarot. Nak mati, bau dia tak naruh anak. Nah, tak akor jarok ikor ya. Nah, iko ceritanya, Dik. Uji bakku tuh nak kawin, tapi aku tak jadi kawin. Dia kawin kaki dia cinta dengan bininya, kayak aku ketinggal. Oh ya Allah, duk anak pintar kau iko. Aku tak nyangka kau anak jarok. Lu ngabang dulu meja duk. Oh, Dik, jangan itu, jangan nuduh orang sembarangan. Belum tentu bakku pengecak. Tuh, kau itu pecah gede sari ini, omongnya pecah orang tua itu pak tuh. Dia tak jadi, Pak. Itu nama menghina orang. Ya sudah, mbak kau tak percaya kan? Aku tunjuk kaca rumah untuk bayar. Tak percaya tu lah budak ikut singonya. Saya raja dan ratu numpang lewat Kamu terlaju lagu. Ya kak aku luar ngelayu kamu kan tak nyakit ngomong terus. Dayeng, tak usah hati-hati. Biarlah. Kak, mau tak diambil hati aku tak senggung tiap hari dia ngomong baik itu sebenarnya. Lah tahu kalau dia baik itu, tak perlu dia hati. Diam ke baik. Oh, kak kamu kayak Melayu kamu aku kamu. Ya, aku ringan, aku nangis terus. Makan belum kau? Ah, kau. Fatimah, tak ada nak beli budak. Tu budak mana nak kau jual? Aku nak jual adik iparku tu penuh, tak kau adik iparku. Kau dah belinya. Gila. Tak ada aku ni gila, renang kelap. Makanya aku nak jual adikku tu, aku dah buntui kau. Oh, gila ini. Dik Sari ini tuh bukan barang. Kenapa nak dijual-jual? Sudah itu pula, kalau tak laku pula ya. Assalamualaikum bibi. Terlihat jalan umakku. Oh ya aku nih, kamu cuma ngajar budak kecil kan bahaya, tak naruh urusannya dengan aku. Harus tanggung jawab, Dik. Kamu tadi yang ngajak aku. Hei, Dek. Kau ni ngapa pecah pintar ni kau? Kau ngomong? Iya, kau ni dari kampung mana, Duk? Duk, kamu mencari umakmu siapa nih yang nama umakmu tuh? Kaki ku jelaskan, tapi aku nak duduk dulu, Jere. Pintar nih, ada kau duduk. Ya sudah dulu, mbak itu jelas-jelas sesuai apa yang kamu tadi ya. Kaki ku jelaskan, tapi kamu tuh duduk di situ dulu. Baik. Kami duduk. Sudah ada aku nak nyepur ada nak dengan anak tu nyepurnya nak kalau tidak ada apa. Memang acu, kau nak pak butuh nak mana kak? Kau tuh sama tanya aku nyari makanan luar. Oh kak makan di dalam ada ngapa nak makan di luar nian? Iko makan di rumah. Makan ini mana aduh? Ya Allah kak, tadi aku beritahu ayo ipar selak makan. Mah konyol kapan ayu makan tutup lima mulutnya. Dia cocok makan. Oh kak, tadi lari beritahu. Masa tak tahu lah selak makan ayu tuh. Duk, kau ni ngomong sejauh dengan nak duduk sini kan Duk? Tunggu dulu, Bi. Kalau yang lain nak bercecah juga. Tak lanjut tahu, mungkau tak ada nak tahu. Kau nak balik pula, nak bermasak, nyetang tu ni. Iya, kok buat kecil nak buat kami ke penasaran. Kalau buat itu kita bubar, Balik. Tunggu, Bi. Bakku ngomong nak kawin dengan Juleha. Tiba-tiba berubah dengan Halimah. Tiba-tiba berubah dengan Laili pula. Nah, nama kamu siapa, Bi? Fatimah. Nah, sisip dikit dengan kamu pula. Duk.